kita tengok sahabat kita punya dulu lah. Sahabat ini spot. Hai, check up pun ada. Mantap ah. Malu ah. Ada tuang. Oh ya. Oh, tadi pula. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, bertemu kembali kita dalam Suara Channel 88 Kiri. Alhamdulillah sahabat. Okey, pada pagi hari ini saya berada di pantai Bagan Lalang. Pantai Bagan Lalang dah lama dah saya tak turun sini. Semalam turun sana. Daripada hujung sana sampai hujung sini. Bukat saja. Ini dah tutup habis dah. Tak tahulah. Ramai sangat sahabat. Okey, pada video kali ini saya akan mencari ketam dekat pantai Bagan Lalang. Tapi tak tahulah ada ke tak ada. Saya cuba je semalam. Kalau ada rezeki saya adalah tu. Okey, jom kita teruskan dengan melihat hasil. Tak tahulah ada ke tak ada. Kalau ada itu rezeki, kalau tak ada itu mungkin salah air lah. Kesalahan kepada air bobo, kebiasaannya macam tu. Jom teruskan. Dekat masuk dah ni. Okeylah sahabat, kita dah sampai turun ni. Dah turun dah. Wah, macam tu tak tembus air. Dia tembus lah. Tak tembus. Kalau tak tembus air, kalau dia bertakung, air tak keluar apa? Tak keluar. Tak pun nak keluar kan. Ini terapung lah ni. Terapung? Dia tayar 4 tu. Bagus jugalah, kena buat macam ni satu lah aku. Buat dia. Berat tu. Macam ni nak pikul, sana ke sini berapa kali berhenti. Ini semua skru lah ni. Ada wedding. Oh, ada wedding. Skru buat kayu tu. Yang bawah dia tu lagi. Campur kipas tu, campur kipas. Campur kipas. Terus campur kipas tu masuk nut. Itu buat dia punya GI pipe tu. Lepas tu start batang start kereta sorong, susut kereta sorong tu kan. Ada yang ada lubang tu. Welding taklah. Siap ah. Tak larat bang, lama lah. Saya pun tak larat juga. Pukul 2-3 keping boleh lah. Kena pula kita buat satu hari 2-3 kerja. Lepas merawai nak pergi tengok jaring. Buat tu senang. Kaya paling mahal kaya Kaya je mahal. Ui, jaringnya labuh ini kita tengok sahabat kita punya dulu lah. Sahabat ini spot. Hai, check up pun ada. Mantap ah. Ini jadi artis ni kita ni. Kiri kanannya. Kiri kanan jadi artis lah. Besar juga saiz tu. Besar nak kata lah bang. Itulah. Baji. Oi, hidup lagi bajinya. Kadang-kadang tahan atas, bawah kena. Kadang-kadang tahan bawah, atas kena. Lubang sakap belah sana tu saya tahu. Ya. Ada lubang dia. Pernah ada saya tunjuk kat brother tu. Setiap kali naik, setiap kali dia tu dapat sakap tu. Aku jarang main sini. Sebab dia kita nak pergi ke gigi air tu jauh. Sebelah sana tu jauh betul. Sahabat Kalau sini-sini boleh lah dekat.
Dulu kalau rumah api macam air minggu ni sebenarnya sedap main rumah api. Tapi kalau mau main rumah api, belakang dia. Belakang dia? Belakang rumah api. Kiranya atas lagi lah. Atas lagi ke? Kan? Enggak lah. Saya rumah api. Saya rumah api. Ni awan ni, abang tu awan ni kan. Abang pergi setentang ada. Belah sana, belah kanan lah. Belah kanan ni terus. Oh, tahu dah. Yang pasang dengan siapa tu itu hari? Abang Zul ada cakap pasang macam tu. Saya kena situ jenak. Barakuda. Rapu naga. Tapi kena air besar betul lah. 01 macam ni lah, sedap. Sedap. Tapi kalau 03 payah. Ni bang. Ni. Balik lo. Alhamdulillah lah, ada lah. Baru berapa langkah ada. Jom kita tengok dia kat berapa sebenarnya. Belakang. Kita nak curi ilmu ni, kita kena ke belakang. Berapa inci ya? Macam 3 inci Macam 3 inci. Bukan 3 inci ni. 8 10 12 13 14. 14. Abang kat mana kak? 2 4 6 8 10 Tahu tak petang sebelah mana? 10 Petang ke? Okeylah, jom. Dia kat 10 jugalah. Kat Selayan? Wih. Ada malu Ada tukar bang, sikit bang. Oh ya. Depan. Mantap. Ada tukar depan. Pandai lah kakak depan. Tak ada lah. Malung pun dapat. Biasa nak layan bot. Tepi pun dapat Oh. Rezeki Allah bagi. Oh. Allah bagi Alhamdulillah, amin, syukur. Kami usaha saja. Mantap ah. Mantap. Kita pasti mendapatkan hasil. Okey, jom kita teruskan lagi. Ada tu. Ikan malung panjang. Kira tak payah pakai pancang pun boleh kena jugalah ya. Jaringnya. Aduh. Oh lama ya tu lah. Relax tu. Roma boleh Roma. Okey, jom kita teruskan dengan melihat lah. Kalau ada manis-manis nanti kita jumpa lagi sebab dia punya ni panjang, boleh tahan jugalah. Oh, susu mantap. Sana gelama, obo-obo ada, macam-macam ada lah. 1 2. Oh, dah habis dah. Situ je. Okey. Tengok tu. Di belah sini je lah Bin. Oh ni sedap ni. Ni. Ini pun ada. Buat apa? Buat apa? Ibu banyak. Banyak ah. Tina alam ni. Patutlah tina alam. Banyak Ikan betul lah. sisa Nabi tu. Jaga masak ni. Kita dah jadi api sini ni. Dia tengok. Merah lah dia punya apa? Tepi sikit Bi. Okey. Jaring ni bukan ni malung ke kena Oh lama. Siapa yang potong ni? Siapa jadi macam ni? Memerang tak? Hah? Memerang? Memerang kan? Memerang. Memerang. Lokasi tu. Ambil. Tak tahulah mana nak pin. Ambil. Saya bedal ni. Bedal je masuk dia. Ini yang mana tu pin lokasi Tak tahulah. Abang pandai kat pin lokasi kat sini TikTok. Tak pandai agak. Saya TikTok pun tak pandai. Tahu juga. Saya tahu sekarang hari ni saya jadi artis. Artis daripada Negeri Sembilan kan? Saya tahu ni. Yo.
Gasak lagi lah. Cekak. Oh lama. Apa tu? Papan. Gelema papan. Papan 2 ekor rapat tu kena. Ambil lah seorang satu. Nah. Alamak, Ambil lah. Dari artis kan hari ni. Dah lah. Semua bagi free. Ini RM5. RM5. Jadi artis bila nak ni. Mana pancangnya? Oh Tuhan. Kan ambil je lah abang. Betul tak bang? Yelah. Benda nak makan ni. Kalau jual tu lain. Okey, dah settle. Nanti tak boleh mudah tu. Nak tengok sana dulu lah. Tengok sana dulu lah, nanti anjing datang. Mana bang? Tu abang punya ni. Tak dia. Abang kena dikenal dia ke? Ni. Tak tahulah saya Kenal tidak? kenal Tak pun kenal tidak. ke? Alah rugilah tak Kita cuma bertegur siapa je lah. Ini dunia orang lelaki ke? Agak mana faham benda-benda ni. Betul tak? Ni buka. Ambil. Apa? Tak, masuk. Hai. baik dah, dia jadi baik kan? Dia jadi aktif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kat apa tu? Ikan apa ni? Apa ni? Itu lama kan? Lama. Tapi dia masuk sebelah mana? Aduh mak ai. Itu lama. Dah habis dah? Dah habis? Habis lah bang. Empat. Jom tengok abang ni. Jom. Ya. Tahu Jauh ni. Patah balik jauh memang. Empat ni. Okey, alright sahabat. Oh, nah ni kawan kita punya, sahabat kita punya hasil dia padu. Jaring ikan hasil padu kan. Mantap. Sampai kecil dah mulut he. Mantap bang. Ayah. Okey, teruskan dengan pekerjaan. Saya seronok melihat anda menjaring. Seronok tak? Kalau tengok orang dapat banyak-banyak seronok oh. Jaring dia kain tu. Kain tu. Ini nak pikul. Oh, ada lagi. Kain tu. Rezeki sahaja Rezeki di depan mata. Ini tadi dia tak buka lagi tu sampai sana tu. Belum buka ya? Belum, tadi gulung. Oh, dia repair dulu lah. Repair dulu. Jam mahal. Wah, batu roti. Okeylah, jom kita tengok hasil lah sahabat. Jom kita tengok dulu hasil lah. Okey, jom kita tengok hasil pukat ketang kita. Yang tadi abang tu punya ada jugalah. Hasil dia mantap padu. Ikan besar-besar. Ikan malung pun 2 ekor Jom kita nak tengok lah hasil pukat ketang saya ni. Yang tak berapa nak padu lah rasanya hari ni. Malam air obo-obo banyak sahabat Alhamdulillah. Ini dah boleh jalan dah. Air paras-paras perut. Ya menjadi. Jaga-jaga ada sirin. Sirin tu apa? Ada ya? Tak ada pun. Cara punya tak ada. Tak ada barang pun. Pun malu lah macam ni nak tunjuk. Habis lah. Habis lah. Artis pun. Habis lah macam. Tak ada. Kosong lah. Aku ada banyak lah. Ini macam habis lah. Ada. Ni ada ketam seko. Ni ada satu ekor. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada. Ada sahabat. Oh ni ketam. Oh, padi. Ya. Air kotor. Ya kot. Air kotor ke? Ya, air hujan. Air hujan kan? Hujan. Sungai pun turun, parit semua. Hati-hati. Semoga dia mudah berurusan kan. Amin. InsyaAllah tak ada apa-apa. Mana? Benda tak tahu, rasanya dekat bawah je ni.
Mantap baru. Okey lah sahabat. Buang. Pari. Banyak pari oh. Iyalah. Dah 2 ekor dah. 3 ekor. Itu belum sampai sana lagi. Ada 4 otas sahabat. Pun ada 4 otas juga. Mana area mana? Area Pantai Bagalalang Selangor. Sepang. Jom teruskan. Mak Datuk besar. Besar. Dah lama dah tak buka ketam. Dah lama dah tak pandai sampai dah tak tahu nak buka ketam macam mana kan. Macam mana nak buka ketam ah? Bebek tu. Tu dia pandai ke buka ketam? Basah. Besar sahabat. Mantap tu. Dia tengok orang aktif juga buka ketam tu. Kepik. Kena? Ya. Kena. Dah potong. Dah bang. Ada udang ke malam tadi? Ada. Udang belah bawah. Belah bawah. Oh pakai tak Tangguk, senang pakai je. tangguk. Tangguk je. Abang bawa lebih lah tangguk. Boleh. Kat Boleh ni saya pinjam. Alhamdulillah ada jugalah. Nampaknya veteran kita dah kena cubit dengan ketam. Lebih sikit tangguk. Jadi masa orang join sini. Banyak bang semalam. Ya. Ini yang Boleh lah. boleh lah. Buat lawa kan. Rugilah. Tak ada rugi lah kak. Masalahnya tak cukup. Kita cukup. Lompat hilang. Cukup dapat masuk dalam bilik. Oi, banyaklah tuka kan. Dia sajalah. Bahaya kan? Ya. Ada lagi. Oi, banyaklah. Oh, ini macam boleh tahan lagi ni. Kan? Banyak tuka. Yang ni cantik sampai sebelah sana. Mana belah mana dia? Tak sempat aku nak repair jaring malam. Mana belah mana dia? Ha? Belah mana dia? Mana? Ada belah mana? Satu ni je. Tak ada. Sebelah sana. Oh sebelah ni ada pasang ni. Tak ada, ini je, satu ni je. Saja test dulu. Tengok. Satu keping je kat sini. Ya. Tak ada. Bakalan sepang ke? Betul. Pokok kecas sendiri atau beli yang besar? Oh, buat sendiri. Ni, dia pandai buat kat ni. Boleh lah. Belajar pun dengan cikgu-cikgu juga. Syarul pandai buat pekat. InsyaAllah kan. InsyaAllah. Ini pun yang kawan kita pun belum siap lagi. Masa pakai batu lapan besar. Batu lapan kat mana? Tak tahulah. Kat mana bang batu lapan? Amin ya rabbal alamin. Ni yang sendiri. Belakas satu. Belakang ada telur ke? Tak tahu. Jadi berada tu pun tak check. Ikan. Hop, sikit lagi. Sikit kan? Sini. Sikit lagi. Abang Zul ke? Ya betul. Kawan-kawan Abang Zul. Kat pantai. Pandai lah korang Korang memang pandai. Tapi Abang Zul pasang sana panjang betul. Kita tak boleh lawan dia. Tak boleh lawan. Dia dua dapur. Dia dua dapur. Kita satu dapur. Kita satu dapur pun tak boleh lah. Salam dengan Abang Zul dari Amin. Oh, insyaAllah. Okay. Terima kasih ya. Memang aku akan datang nanti. Ada lagi berapa? Alhamdulillah. Keping dia dua. Ada sana. Lagi berapa keping? Dua keping. Jadi padu kan. Mantap. Alhamdulillah. Slow-slow je bukanya.
Alamak, ketam tak ada lah sahabat. Jom. Hasil pukat ini yang 4 inci tak tahulah ada ke tak ada. Semalam saya sempat ni apa ni? Sempat buka yang separuh je lah sahabat. Sebab jaring dia kusut-kusut. Nampaknya ketam tak ada Alhamdulillah sihat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, besarnya. Kan? Aduh. Berapa benih? Benih. Jaga-jaga. Dekat tu. Jaga-jaga. 4 kan? 4 benih kan? 4 benih. Oh, ada benih juga, betul. Ada orang panggil benih, ada orang panggil utas, ada orang panggil keping. Itulah kan. Air bubu ni. Tadi pun dah tengok kan kawan kita punya. Alhamdulillah, syukur. Kita sebelah. Oh. Kita Nabi. Orang Kedah panggil bani. Oh ya. Kedah panggil bani. Sini panggil utas pun boleh, keping pun boleh kan? Goreng. Dah sedap apa. Goreng je. Ikan tu bercakap ya. Okey, ada lagi 2 lagi. Ada lagi 2 lagi. Kita akan tengok jaring kosong. Kosong betul lah. Jaring kosong dan ditemani oleh obor-obor. Berapa inci tu Rol? Ada berapa inci hulu barang di rainbow? Oh, hulu barang di rainbow pun ada Ada. Oh, abang pun ada kat sini abang. Ada berapa inci ni? Ini berapa inci ya? 4 inci Sekejap. Ini yang oren. 4 inci rasanya. Sana yang mula-mula tu Jaya Pukat Biru tu 4 inci. 30 30 030. 30 kat sini. Ini 35 kan? 3 inci ataupun 3 inci setengah. 035. Abang tanya je bini saya. Isteri saya ni tahu segala. Adik Nasri Edi. Kat mana ni? Kat Pantai Port Dickson. Tanjung Gemuk. Tanjung Gemuk. Ini kawan kita dia selalu nak kena gurau dengan dia ni. Kalau tak ada tak dapat pinjam motor. Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah sahabat. Walaupun tak banyak adalah juga. Jom. 4 inci boleh, 4 inci suku boleh, 4 inci setengah pun boleh. Ikut kita yang nak lah. Ikut kita, pilihan kita lah, macam tu lah. Kalau pantai dah tak ada hasil, mata dia makin kecil. Kalau pantai dia banyak hasil, mata dia besar-besar. Apa ni? Kenapa dia kawan dengan ketam ni? Kata dia nak makan tu. Ya Allah, banyaknya. Pasang jaring lah kak. Pasang jaring boleh lah, tapi sisa je dapat nanti. Jangan marah. Santai-santai boleh lah, santai-santai. Pasang santai-santai kan. Saja karang-karang kau jaring kosong boleh lah kan? Macam saya ni lah. Surut dah ni. Air surut. Surut dah. Tapi dekat sini belum surut kan? Tak surut habis ke tak surut dah macam tu lah. Susah nak surut sini. Dekat muara tu kan? Ini kita dekat dengan gigi air lah ni. Gigi air dah. Jual ke ketam tu. Jual kalau ada jual. Kalau tak ada kita buat lauk-lauk je. Sekilo pun jual lah. Pantai Bagan Lalang. Mari kawan-kawanku semuanya ke pantai. Aduh. Dah penuh dah, kalau nak pasang bukan boleh juga. Boleh aja. Itulah kita nasib-nasib lah berpulang pada rezeki. Kan? InsyaAllah tak ada, boleh datang. Alhamdulillah sahabat. Ada jugalah. Okey, kita teruskan lagi. Ada lagi tukar-tukar. Banyak tukar-tukar lah sahabat. Banyak tukar-tukar. Dia dah mati. Dia mati tak apa. Dia tu kenakan mana? Sana, atas lagi.
Sakit betul kan? Pari Jangan Kalau dah jangan minta Kalau dah kena tusukan dia dekat urat, balik je lah bang. Kalau ada dekat jual hak dengan okey. Kalau ada tu. Kalau ada. InsyaAllah ada. Hasilnya macam ni ah. Tak ada, tak banyak. Tak ada ong lah kalau kat sini. Tak ada tu. Kurang ong kan? Ada. Kalau kat Pantai Murid banyak petangnya. Ada, itu dah tak boleh dah tu. dah ada abang kawasan dah tu. Alhamdulillah sahabat. Ada. Mantap aduh. Minta maaf. Kat mana petang ni harga betul-betul ni. Memang ramai kasih kalau Jumaat boleh. Kalau satu Ahad, harap ampun. Minta maaf. Minta maaf. Bagalala limited Limited tu. Oh, dia ni pukat buat sendiri ke apa? Buat sendiri bang. Kita buat sendiri. Alhamdulillah lah. Ada apa ni yang nak ajarkan. Alhamdulillah. Besar lagi. Mantap aduh. Sahabat. Jauh sikit lah. Okey. Ada Alhamdulillah, syukur. Rezeki ada jugalah. Pukat ni kalau ada tempahan jual kan. Ada maksudnya jual. Bukan kalau ada tempahan baru buat kan. Beri order lah macam tu lah. Kalau ada orang tempah, saya buat. Tapi itulah, saya nak pergi pukat lagi, nak buat video lagi. Lambat sikit lah. Biasalah content creator kan. Kadang-kadang tak sempat macam tu, kerja lagi, komitmen kerja, hakiki lagi, family lagi kan. Sarul dia kecil-kecil. Okey lah sahabat. Kecil dia ada 2 dapur apa. Jangan. Dah berpagar. Okey lah, jom. Kenapa Kak Abang tu dah berpagar Kak? Kak Murib kenapa Rol? Ada buaya ke? Hulu balang dia remove komen. Tak tahulah. Dah ada pagar? Ya ke? Tak adalah kan? Tak ada lah. Tapi tak tahulah. Tu apa tu? Yang terbaru ni. Habis lah ni macam. Dia orang dah robohkan rumah tu kan? Okey lah sahabat. Tengoklah sahabat. Bergulung. Mantap dan padu. Kita dah habis lah sahabat. Dah habis dah. Alhamdulillah lah. Ada jugalah rezeki pada pagi hari ini. Dah tengah hari dah. Jom kita tengok lagi sampai hujung kita. Mana tahu ada gorgon. Apa tu? Ada lagi yang terakhir untuk kita. Alhamdulillah. Ikan sebelah jantan. Ada bau harum dah ni. Hidup lagi dah ni? Hidup lagi. Okeylah sahabat, jom. Kita tengoklah hasil kita pada tengah hari ni. Hasil tak padu lah sahabat. Kita dapat bertemu dengan sahabat-sahabat kita je lah. Saya pasang jalan dekat. Okay, alright sahabat. Nah ni kawan kita punya, sahabat kita punya hasil dia padu. Jaring ikan hasil padu bang. Mantap. Sampai kecil dah mulut mantap bang. Okey, teruskan dengan pekerjaan. Saya seronok melihat anda menjaring. Seronok tak? Kalau tengok orang dapat banyak-banyak. Seronok. Jaring dia kain loh. Ini nak pikul. Ada lagi. Kain loh. Rezeki sahaja Rezeki di depan mata. Ini tadi dia tak buka lagi tu sampai sana. Belum, tadi gulung. Jadi repair dulu lah. Repair dulu. Jam mahal. Okey, mantap padu. Lepo bang. Lepo sedap bang. Ni? Laksa, lepo. Lepo Roy ni. Patutlah ada orang beli je ya. Laksa sedap. Orang biasa orang mana? Orang Negeri Sembilan buat laksa lah ni. Sakit, abang tu pun pening. Aduh. Kita rasa sendiri kan? Abang malas lah.
Orang dah penat. Dia nak bercerita. Mantap padu. Oh yo. Besar tu, yang besar. Yang besar dulu macam nak lepas je. Mantap lah. Wah, tu abang ambil bang view tu. Okeylah sahabat, saya dah selesai dah, alhamdulillah. Ada jugalah. Tadi kita tengok sahabat kita punya hasil. Dia pun padu lah sahabat. Untuk ikan hasil padu alhamdulillah. Walaupun jaring dia hanyut tapi tak hilang lah. Hanyut tak jauh. Inilah rezeki saya pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak banyak tapi ada. Itu dia sahabat. Hasil tak banyak tapi ada. Ketam saya separuh. Padu ketam. Alhamdulillah. Ikan gelamung. Uish, banyaknya. Apiknya banyak. Alhamdulillah. Ada belangkas seekor. Pari pun banyak juga tu. Pari ikan sebelah. Ni ikan saya tak banyak, tapi yang abang tu bagi tadi banyak jugalah. Terima kasih lah bang. Terima kasih bang. Semoga murah rezeki bang. Banyak lagi ikan malam ni. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Saru Channel 88 Kiri. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah ada sahabat. Rezeki kita pada hari ini ada, walaupun tak banyak. Okeylah sahabat. Ini kawan kita sahabat Dia dapat ikan besar. Ketam tu besar. Besar betul. Ada lagi pangkai dia ni. Dia letak air. Hidup Nak keping dah tengok ya? Dah. Nak keping dah habis dah? Mana? Dia ada hasilnya? Habis yang laut tu dah habis lah. Ada hasilnya? Ada lah sikit kak. Mana yang kecil tadi ni? Ada pakai. Alah. Banyak lah. Apa dia? Banyak betul dia. Siapa nama dia ya? Alif. Lupa dah. Malam aku ingat. Orang mana juga ini. Dia pun nomor tu. Itu sahabat. Ini ikan senohong. Ikan senohong ini. Mantap. Waduh. Murah Wina. Rezeki lah hari ni. Tadi dekat dalam tong tak ada kita saksikan tadi tak ada. Kita datang sini tengok dapat ikan codak. Kita datang sini lagi dapat lagi ikan Rapu. Ikan apa ni? Bukan. Ikan kurau. Kurau kan Wak? Tam. Semangat kita Wak. Mantap lah bang. Itu macam mana lagi bang? Macam ada ekor lagi kat sini. Macam ada ekor. Tak ada dah kot. Mantap lah bang. Okey, macam ni lah penampakan dia sahabat. Hasil saya alhamdulillah lah. Lauk-lauk ada lah sahabat. Ikan pun. Ni sahabat kita bagi tadi. Berkali-kali saya cakap sahabat saya bagi, sahabat saya bagi Ikan sebelah ada jugalah 3, 4, 5, 6 ekor. Dah tukar-tukar banyak. Alhamdulillah ada jugalah. Itu dia. Okeylah jom. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Alhamdulillah.